Pernah tak anda terfikir, kenapa sesetengah perkara tu perlu direka khas? Dalam kupasan kali ini, kita akan bongkar mengapa kalau kita guna plan yang salah, terutamanya dalam perkhidmatan awam, ia ibarat resipi untuk kegagalan. Jom kita fahamkan sama-sama kenapa rangka tindakan yang betul-betul tepat tu adalah kunci kepada segalanya. Kita semua pernah lalui kan? Laman web kerajaan yang susah nak navigasi, aplikasi yang asyik crash, ataupun proses dalam talian yang buat kita pening kepala. Soalannya mudah je. Kenapa masalah yang sama ni macam berulang-ulang kali terjadi dalam perkhidmatan awam kita? Selalunya, puncanya ada kaitan dengan satu benda teknikal yang dipanggil Enterprise Architecture atau pendeknya EA. Okey, jangan risau, bunyinya je kompleks. Bayangkan EA ni macam pelan induk untuk bina sebuah bangunan. Pelan ni akan pastikan setiap bilik, setiap paip, setiap wayar, semuanya disambung dengan betul supaya bangunan tu berfungsi dengan sempurna. Dalam sesebuah organisasi, EA buat benda yang sama, tapi untuk teknologi dan proses kerja mereka. Dan kat sinilah letaknya masalah besar yang kita nak bincangkan. Masalah satu saiz untuk semua. Ini terjadi bila kita ambil pelan pembinaan sebuah menara pencakar langit yang gah, tapi kita cuba guna pelan tu untuk bina sebuah rumah teres. Pelan tu memang hebat, tapi ia langsung tak kena tempat. Hakikatnya, memang dah wujud pun pelan-pelan induk yang sangat mantap dan diiktiraf di seluruh dunia. Tapi, pelan-pelan ni direka khas untuk organisasi gergasi. Kita cakap pasal syarikat multinasional atau kerajaan peringkat persekutuan yang ada bajet besar dan sumber yang melimpah ruah. Jadi, jom kita kenal dengan beberapa pemain utama dalam dunia AI ni. Dan apa yang kita bincangkan hari ini bukan sembang kosong tau. Semuanya berdasarkan penemuan daripada sebuah tesis PhD yang sangat mendalam. Jadi, setiap maklumat ni memang disokong oleh kajian yang rapi. Nah, inilah sumber rujukan utama kita. Sebuah laporan PhD yang bukan calang-calang sebab ia menganalisis dapatan daripada 191 kertas kajian yang berbeza. Banyak tu. Tujuannya satu, nak faham sampai ke akar umbi kenapa plan-plan induk yang standard ni selalu gagal bila cuba diguna pakai di peringkat kerajaan tempatan. Okey, ada 3 rangka kerja utama yang sering jadi pilihan. Pertama, TOGAF. Ini popular dalam dunia korporat. Kedua, FEAF yang jadi standard untuk Kerajaan Persekutuan Amerika Syarikat. Dan ketiga, MyGovEA, rangka kerja yang dibangunkan khas untuk sektor awam Malaysia. Ketiga-tiganya memang mantap, tapi persoalannya, adakah ia sesuai untuk semua keadaan? Sekarang, jom kita fokus ke gelanggang kita sendiri, Malaysia. Di sinilah kita boleh tengok macam mana teori-teori ni berfungsi atau mungkin tak berfungsi dalam dunia sebenar, khususnya di peringkat pihak berkuasa tempatan atau PBT. Untuk pengetahuan anda, kat Malaysia ni ada 154 PBT. Ini termasuklah Majlis Bandaraya, Majlis Perbandaran dan Majlis Daerah. Mereka lah barisan hadapan kerajaan yang kita berurusan hari-hari untuk benda macam lesen perniagaan, kutipan sampah dan perancangan bandar. Ini dia realiti sebenar yang PBT kita hadapi. Bajet mereka terhad, staf yang pakai IT tak ramai, mereka banyak bergantung pada vendor luar, lepas tu masih terperangkap dengan sistem-sistem lama. Dan jangan lupa, ada juga dinamik politik tempatan yang perlu diurus. Persekitaran kerja mereka ni jauh berbeza kalau nak bandingkan dengan agensi-agensi besar di Putrajaya. Dan ini nombor yang paling mengejutkan sekali. Walaupun Malaysia ada rangka kerja EA sendiri, iaitu MyGovEA, kadar penggunaannya di seluruh sektor awam hanyalah 0.7%. Ya, tak sampai 1% pun. Angka ni dah cukup untuk tunjukkan yang pendekatan sedia ada ni nampaknya tak berkesan. Jadi, persoalan paling penting sekarang, kenapa ia tak sesuai? Apa yang tak kena? Jom kita bedah siasat satu persatu. Kita bandingkan rangka kerja gergasi ni dengan apa yang PBT kita betul-betul perlukan. Mula-mula, kita tengok TOGAF. Rangka kerja ni ibarat pelan untuk bina KLCC. Sangat kompleks, perlukan banyak duit dan pakar. PBT kita pula, keperluannya lebih ringkas. Mereka perlukan sesuatu yang mudah, kos efektif dan boleh diuruskan oleh pasukan kecil yang ada. Jelas sangat kan? Memang tak sepadan. Seterusnya, FEAF, yang ni pula dibina untuk Kerajaan Persekutuan Amerika. Fikirkanlah, agensi besar macam NASA atau Pentagon. Fokus mereka adalah penyelarasan peringkat nasional. PBT kita di Malaysia pula fokusnya hal-hal perbandaran, lesen penjajah, kelulusan pelan rumah. Skopnya macam langit dengan bumi. Macam mana pula dengan MyGovEA, rangka kerja kita sendiri? Ingat tak nombor 0.7% tadi?
Kadar penggunaan yang rendah tu dah bagi petanda besar yang ada sesuatu tak kena. Dan lagi penting, tak ada sebarang bukti atau kajian yang tunjukkan ia berkesan untuk PBT. Nampaknya, ia lebih direka untuk agensi peringkat persekutuan dan negeri, bukannya peringkat tempatan. Okey, kita dah banyak cerita pasal masalah kan? Tapi yang menariknya, kajian PhD ni tak berhenti setakat mengeritik sahaja. Ia beralih kepada membina dengan mencadangkan satu penyelesaian yang betul-betul direka khas untuk PBT. Dan inilah bahagian yang paling bijak. Rangka kerja baru ni direka untuk selesaikan setiap masalah yang kita sebut tadi. Untuk bajet rendah, ia dibuat secara berperingkat. Untuk kurang pakar, ia ada panduan untuk latih staf sedia ada. Untuk urus vendor, ada cara untuk kawal mereka melalui kontrak. Sistem lama, tak perlu buang semua, ia bantu untuk integrasi. Dan yang paling praktikal, ia faham politik. Fokus pada kejayaan kecil yang pantas untuk yakinkan kepimpinan. Jadi, apa pengajaran terbesar yang kita boleh ambil dari semua ni? Sebenarnya, ia bukan pasal PBT di Malaysia sahaja. Ia adalah satu pengajaran universal yang sangat penting. Petikan ini merumuskan segalanya dengan sempurna. Matlamat kita bukannya untuk tiru bulat-bulat apa yang orang lain kata amalan terbaik. Tapi, matlamat kita adalah untuk guna alat yang paling tepat dengan keadaan kita. Bila alat yang kita guna tu betul, barulah kaki tangan di lapangan dapat buat kerja mereka dengan lebih baik untuk kita semua. Pada penghujung hari, inilah sebabnya isu ni sangat penting untuk kita sebagai rakyat. Bila PBT ada plan induk yang betul, perancangan mereka jadi lebih baik. Ini bermakna duit cukai kita dibelanjakan dengan lebih cekap dan hasilnya perkhidmatan awam yang lebih lancar dan efisien untuk kita semua. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Lain kali bila anda berurusan dengan majlis perbandaran anda dan rasa prosesnya rumit atau sistemnya macam dah ketinggalan zaman, cuba fikir sejenak. Adakah mungkin mereka sedang cuba membina sebuah rumah teres tapi menggunakan plan induk sebuah menara pencakar langit?